Ini aku punya kad. Macam ni je. Nampak? So dia dengar processing. Okay, sukses. Nak tahu tak, aku boleh beli air dekat mesin Coffee Star ni, bayar guna jam saja. Nak tengok tak macam mana aku buat? Okay, jom. So first, dekat mesin ni kau boleh nampak lah, tap here to order. And then macam-macam ada. Korang nak yang non-coffee ke, nak yang fruity coffee ke, nak yang syrup drink ke. Tapi hari ni aku tunjuk yang coffee lah. So first korang boleh tengok ni, aku ada ice latte. Okay, boleh pilih tahap gula berapa yang kita nak. Aku ni tak ada suka manis sangat, so 2 dah okay. Tapi kalau korang nak tambah pun boleh, just tap je kat sini. Tap je berapa yang korang nak. So tekan je pay. So dekat sini ada 2 jenis cara pembayaran lah, e-wallet dengan debit card. So untuk jam aku ni, ni aku ada smartwatch. Aku akan bayar guna debit card. Okay, so aku tekan dekat debit card. So lepas dah tekan tu, aku akan scan dekat sini. Korang tengok ini aku punya card. Macam ni je. Nampak? So dia dengar processing. Okay, sukses. Dia prepare. Boleh tengoklah kat sini kita punya air ni dia tengah prepare. Dah siap. Okay. The door is closing. Nampak kan aku boleh bayar air kopi aku ni pakai jam saja. So untuk korang kat luar sana yang cashless tu, mesin ni memang untuk korang.